Halo si awak, wak gapo te? Hari ni saya nak tunjuk sayur saya beli tadi ni. Kita ada pucuk paku, kita ada peta, kita ada udeh tu, besar-besar udeh ni si awak weh. Ha ni. Ha kita ada timun, kita ada tempe. Beh-beh ni semua saya nak wak gapo? Mari kita tengok. Let's go. Pertama sekali saya nak siar dulu pucuk paku ni. Saya nak petik-petik ambil yang mana lembut je. Oh, keras-keras orang tak makan. Orang ambil yang lembut-lembut je. Ha, kita patuh-patuh lagi ni siawak. Ha, besar-besar ni. Ha, ni. Ambil mana-mana lembut. Sudah. Ha. Ha, tu dia siawak. Ha, tu dia. Repih orang Kelantan panggil. Ambil yang mana lembut-lembut ni. Ha, tu dia. Okeylah si awak weh. Saya nak siar dulu, nak repih buah perabih pucuk paku ni. Lepas tu kita tengok gapo lagi bebeh yang kita nak masuk dalam pucuk paku ni. Sekarang ni kita nak basuh pucuk paku ni bersih-bersih. Hai. Pucuk paku hak 3 ikat tadi. Sebanyak ni je boleh. Tu kita kata. Tidaklah banyak mana isi dia ke. Tapi boleh lah tu. Untuk 2 kali makan. 3 kali makan. Okey dah. Lah ni kita nak basuh udeh. Nah tu dia udeh. Besar-besar juga si awak Ha. Kita bubuh tak banyak udeh dah lepak 5 ekor pada. Biar pada dengan pucuk paku kita. Beres. Kita boleh kutip basuh. Lah ni kita ada bawang putih 2 ulah, bawang merah 2 ulah, kunyit. Bebeh ni semua kita tumbuk sekali. Masukkan sate cak ayam brand ni berat lagi. Ha, gitu dia. Okey, lepas tu kita agak-agak lah kita nak banyak mana. Sate kita ni tidak pekat sangat, tidak cair sangat. Lepas tu kita bolehlah masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Bawang putih, bawang merah, kunyit. Masukkan sekali dalam sate ni. Ha, berat gitu awak weh. Ha, tu dia. Lepas tu kita kacau. Kacau dulu, bagi dia sebati dulu. Ha, tu dia. Masuk ke air dalam sate tadi. Berat sikit. Ha, tu dia. Sikit lagi air. Berat lagi. Okey. Lepas tu kita kacau-kacau sehingga kuah lemak kita ni mendidih. Kalau nampak kuah lemak kita ni tak apa kuning sangat, kita tambahlah sedikit sebut kunyit si awak. Ha, tambah sedikit sebut kunyit. Nampak tak apa kuning sangat tu kuah lemak kita ni. Ha, tu dia. Ha, kacau. Ha. Tu dia baru nampak kuning-kuning sikit si awak weh. Ha, tu dia. Lain kita bila kita tambah sebut kunyit sikit lagi. Ha, tu dia. Kacau bagi kuah ni mendidih dulu. Baru kita boleh bubuk kita punya pucuk paku. Okey. Sementara kita nak menunggu sate kita tu mendidih. Gelegak orang kata. Mari kita hiris tempe dulu. Ha. Alah, tempe pun baru je beli tadi. Tengok ni si awak. Kau pulak ni kena buih. Saya baru je beli tadi. Tak ada pilih yang mana. Jadi nak makan ni kak, ambil lah juga. Tapi ada lah molek-molek ke. Tapi hak gini. Kena buih dah ni. Ha, gitu.
Kita hiri-hiri dulu. Hiri nipis-nipis gini. Ha. Tempe ni ingatnya saya nak goreng je awak. Okey, beres awak weh. Letak situ. Biarkan dulu. Mari kita tengok kuah sate kita. Dah mendidih ke belum? Minyak pun dah panas. Mari kita goreng ke tempe kita ni. Berat je. Tu dia. Sedang molek awak, kuah sate kita pun dah mendidih. Bolehlah kita teruskan masuk pucuk paku kita. 3 ikat tadi banyak ni je awak, bukannya banyak pun. Tapi bolehlah 2 kali makan, 3 kali makan tu. Okey dah. Beres berat lagi. Sedang molek pucuk paku kita pun dah mendidih. Kita bolehlah masukkan garam. Tu dia. Jangan banyak sangat aku masing awak weh. Lepas tu kita buhlah jino sikit. Tu dia. Beres. Lepas tu kita tunggulah. Kaca dulu kita rasa masih tawar. Kalau tawar kita boleh tambah garam. Sebab tu kita tak boleh buat garam banyak lalu awak. Aduh panas. Aduh bila tak senduk dalam ni gatek tu dia lah tu. Nyanyok dah. Pak agak panas lah weh kaca-kaca. Tu dia. Kita masukkan kita punya udang. Dalam saya lemak pucuk paku kita ni. Berat lagi. Okey. Sekali gelegak udang ni, kita boleh akak. Sudah masak. Tempe kita pun dah masak. Kita akaklah dulu. Teruskan ke dalam pinggan ni. Masak dah ni. Hari ni saya goreng tempe bodoh-bodoh je. Saya lemak kuning. Pucuk paku saya buh udang hari ni. Sedap awak. Nyakut awak. Lama dah tak buat menu gini kak. Menu kapur-kapur gini sedap dah awak weh. Tengok ni awak peta. Peta Pak Papel lagu ni Pak Ria je awak. Gitulah ada tanya harga dia mahal-mahal. Tanya murah-murah, tanya murah kita belilah. Tapi beli banyak pun takut tak habis juga. Peta ni kita nak celah je makan dengan budu. Jadi ni menu hari ni. Mari kita kau buh dalam mangkuk. Kita hok comel loten-loten ni. Tu dia. Masuk dah ni. Okey, bila kita bubuh udang, kita hanya tunggu sekali gelegak je. Lepas tu beres lalu. Tak ada apa-apa dah. Tu dia. Masya Allah sedapnya awak weh. Jadi dah tu. Dalam budu ni awak saya nak bubuh lada. Saya suka bubuh lada banyak. Saya suka penyek lada banyak. Sedap. Budu cak tere. Antara budu yang paling sedap di Kelantan. Tapi banyak-banyak budu di Kelantan. Budu cak tere lah. Paling sedap bagi saya. Budu. Lima nipis sikit. Payah ni. Masa dia dah lah 5 bekas hidup tu kak. Duk ada peti kerah lah weh. Lepas tu jangan lupa. Musai durian ni kak. Musai durian ke ni. Ambil lah durian ni. Boleh budu. Tu dia. Ni orang kata sedap ni. Ni orang kata jelira-jelira ni. Durian gaung ni budu ni. Orang jelira ni awak weh. Okey. Mari kita hidang. Siap dah belakang tu? Siap. Inilah dia. Sayur lemak kuning, pucuk paku bersama udang. Kita ada tempe goreng, peta celok, timun baby, budu durian. Okeylah awak, setakat ni saja untuk video hari ni. Terima kasih kepada follower semua kerana sudi menonton video-video saya. Video ni juga ada saya post dekat YouTube. Nanti awak boleh tengok YouTube saya, Zadolah Kelantan. Jangan lupa subscribe lah sekali. Okey, baiklah awak. Kita jumpa di next video. Bye-bye.